Hari ni Padin tunjukkan lagi yang tempoh hari Padin guna pan solar ni 25 SL ni. Dia punya bahan aktif dia glufosit amonium 25% ya. Ini glufosit amonium. Jadi bermakna Padin guna untuk kawasan yang Padin ada lalang. Ni kawasan lapang. Tengok. Padin baru baru sembuh racun saja ni. Ni pun belum habis lagi. Ya. Padin dah sembuh ni kawasan-kawasan yang ada lalang je. Sebelum Padin nak tanam nenas, Padin sembuh dulu tepi-tepi je. Padin gunakan pan solar ni di kawasan tepi-tepi. Alhamdulillah baru 3 hari Padin gunakan dah nampak kering rumput dia. Sebab Padin suka guna ni, alhamdulillah produk ni bagus. Jadi kalau untuk biasa Padin guna tu racun 20 liter. Biasanya Padin akan guna 75 ml saja. Pakai cawan ni dia ada sukatan dia. Padin guna ni 75 ml atau lebih sikit saja. Di belakang ni ada sukatan dia untuk 10 liter 38 ml pan solar ni. Jadi kita boleh guna. Ya, alhamdulillah. Ini dah 3 tong Padin dah guna untuk kebun Padin. Tak termasuk kawasan ini. Kawasan kebun yang lain pun, kawasan tepi-tepi Padin akan guna ni. Tengok. Ni dah mula kuning Nampak tak? Ni dah mula mati dah. Untuk lalang memang sesuai lah Memang tak ada masalah. Ini bezakan Yang Padin belum sembuh dengan yang Padin dah sembuh, nampak? Yang ini kawasan belum Padin sembuh lagi. Yang ini Padin dah guna. Ini kawasan-kawasan yang biasa Padin guna, kawasan-kawasan yang banyak lalang, yang rumput-rumput tebal Padin guna yang nanti. InsyaAllah kita boleh cuba produk ni. Macam Padin ni, kalau ada dah pokok nenas, dah ada apa semua, Padin biasa tak guna dah. Biasa Padin guna di kawasan yang tanpa ada pokok lah. Tapi kalau yang kawasan ada pokok tu, kita kena guna pelan-pelan lah. Racun secara perlahan-lahan tanpa ada angin masa tu. Biasa pagi-pagi lah Padin akan sembuh awal. Okey, itu saja.